Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ومن سار على نهجه بعد واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pelajar, para penuntut ilmu, para pencinta Al-Quran dan Sunnah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla pada hari ini 7 hari bulan 3 2026 bersamaan dengan 17 Ramadan 1447 ataupun kalau mengikut Mekah hari ini 18 Ramadan. Kita teruskan pengajian kita dalam tafsir surah Ibrahim, surah yang ke-14, juzuk yang ke-13. Ayat yang kita akan baca hari ini ayat 5, 6, 7, 8. Di mana dalam ayat-ayat yang mulia ini Allah Ta'ala nyatakan cerita Nabi Musa AS. Dalam surah Ibrahim ni ada beberapa cerita Nabi. Kita mula dengan Sayyidina Musa AS bersama kaum dia nak mengeluarkan mereka daripada kegelapan kufur dan kegelapan kezaliman yang dibuat oleh mendiang Fir'aun kepada Bani Israel. Kerja Nabi Musa bebaskan Bani Israel daripada syirik dan juga daripada perhambaan, kezaliman yang dibuat oleh Fir'aun dan kuncu-kuncunya. Maka seperti biasa, apabila kita diuji dan kita melepasi ujian, maka dua perkara jangan lupa. Yang pertama, sabar di atas ujian. Yang kedua, syukur di atas nikmat kemenangan. Sabar di atas ujian, syukur di atas nikmat kemenangan. Jadi para jemaah sekalian, sempena dengan hari ini 17 Ramadan ataupun semalam tak lebih tepat, 17 Ramadan hari Jumaat. Dia panggil hari ini dalam sejarah kerana berlakunya peperangan Badar Al-Kubra yang cukup besar kesannya dalam sejarah umat ini. Kerana walaupun bilangan kita sikit, 300 lebih je, tapi dapat mengalahkan tentera Abu Jahal yang lengkap dengan senjata. 70 dapat dibunuh dan 70 lagi ditawan, serta beberapa tebusan yang diambil daripada Quraisy. Jadi alhamdulillah, di antara nikmatnya kita baca di masjid kita ni kitab Sirah Nabi Ar-Rahiqil Maktum. Kitab ni taklah panjang sangat, sederhana. Cerita tentang perang Badar telah dibaca dan akan bersambung lagi pada Jumaat yang akan datang insya-Allah. Sebab Badar penuh dengan pengajaran, penuh dengan iktibar, penuh dengan segala perkara yang boleh kita belajar. Lemah bukan makna tak kuat, tapi lemah kalau kita tidak bergantung dengan Allah Azza wa Jalla. Kuat bukan semestinya kuat. Berapa banyak negara-negara yang kuat dikalahkan oleh orang yang lemah.
begitulah keadaan dunia, suasananya berubah. Baik, itu mukaddimah kita. Kita baca ayat. Tuan-tuan dan puan-puan yang ada pimpinan Ar-Rahman edisi Jawi, muka surah 480. 481. 481. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. Allahu Akbar, walillahilhamd. Tengok terjemahan dan huraiannya insya-Allah. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ. Dan sesungguhnya kami telah mengutuskan Nabi Musa alaihissalam pada masa yang lalu dengan membawa mukjizat-mukjizat kami, sambil kami berfirman, hendaklah engkau mengeluarkan kaummu Bani Israel dari gelap gelita kufur, termasuk juga gelap gelita zalim, kepada cahaya iman dan keamanan. Wa zakkirhum bi ayyamillah, dan ingatkanlah mereka dengan hari-hari Allah. Inna fi dzalika laayatin likulli sabarin syakur. Sesungguhnya yang demikian itu mengandungi tanda-tanda yang menunjukkan kekuasaan Allah bagi tiap-tiap seorang yang kuat bersabar lagi kuat bersyukur. Tengok munasabah dulu. Munasabah ayat ini dengan ayat sebelumnya apa dia? Dalam ayat yang lepas Allah bagi tahu kepada kita diutuskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ilan nasi kafah, kepada semua manusia, Arabnya, Ajamnya, orang putihnya, orang hitam, orang Melayu, orang Jepun, semua. Kerja Nabi apa? Liyukhrijahum minaz zulumati ila nur. Nak keluarkan manusia daripada gelap kufur, gelap sesat, gelap apa benda, kepada cahaya iman. Jadi datang ayat ini, Allah Ta'ala nyatakan Nabi Musa dulu pun sama. Nabi Musa sebelum daripada Nabi kita Muhammad
sallallahu pun telah ditugaskan akhrij qaumak. Musa keluarkan kaum Bani Israel daripada gelap kufur kepada cahaya iman. Jadi munasabah ini jelas. Semua nabi-nabi alaihimussalatu wassalam kerja dia apa? Nak mengeluarkan manusia daripada gelap kufur, sesat, kepada cahaya iman, kepada tauhid, kepada Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah. Tengok terjemahan dan tafsirannya. Walaqad arsalna Musa biayatina, ay laqad arsalna Musa biayatina al-azimah ad-dallah ala sidqihi. Sesungguhnya kami telah mengutuskan Nabi Musa pada masa dengan bawa mukjizat-mukjizat yang kami anugerahkan kepada dia, yang menunjukkan kepada benarnya dakwah ajaran yang dibawa oleh baginda Musa alaihissalam. Tengok nota di bawah. Yakni 9 jenis mukjizat yang telah dikurniakan oleh Allah kepadanya sebagaimana yang tersebut dalam surah Al-A'raf, surah yang ke-7. Tis'a ayat, macam-macam ada benda kan. Kutu, katak, darah. Itu dia panggil macam 9 tanda Allah Ta'ala beri kepada Nabi Musa alaihissalam supaya manusia tu boleh beriman kepada dia. Ada juga ulama tafsir kata tanda yang besar dia siapa? At-Taurat, kitab Taurat. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tanda mukjizat dia yang paling besar apa? Kitab Al-Quranul Karim. Kitab Al-Quran Karim, kitab yang paling besar, yang menjadi tanda keagungan, kebenaran, kesahihan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tanda-tanda lain ada, kenapa tak ada? Dalam buku Tahzibus Sirah, kitab sirah Nabi, Tahzibus Sirah yang kita terjemahkan tu, menyenaraikan lebih daripada 50 tanda mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan main. Jadi dalam ayat ini Allah Ta'ala sebut dalam suratul A'raf tentang tanda-tanda. Kita boleh tengok sana lah. Apa dia kerja Nabi Musa? An akhrij qaumaka minaz zulumati ilan nur, ay amarna Musa. Allah kata, aku dah perintahkan Nabi Musa alaihissalam supaya dakwah kepada kaum Nabi Bani Israel kepada jalan yang benar. Dakwah kepada Nabi Ibrahim kepada jalan yang benar. Liyakhruju, supaya mereka Bani Israel keluar daripada gelap kufur, gelap jahil, gelap maksiat, ila nuril imani wal ilmi wat ta'ah, kepada cahaya iman, cahaya ilmu, cahaya ketaatan. Ingat boleh. Itu kerja Nabi Musa. Kerja Nabi Musa tauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, tanda nombor 2, wa zakkirhum bi ayyamillah, dan ingatkanlah mereka dengan hari-hari Allah. Apa dia hari Allah? Tengok nota di bawah kata 468. Hari-hari Allah yakni peristiwa-peristiwa yang bersejarah bagi sesuatu umat yang sentiasa dikenang kerana mengandungi nikmat-nikmat pertolongan Allah ataupun bala bencana yang membawa kepada naik atau jatuhnya sesuatu umat. Tengok. Kata Imam Ibnu Jarir ini Tabari. Ibnu Jarir ini seorang tokoh ulama tafsir. Dia kata ayam, hari-hari yang Allah Ta'ala uji mereka tentulah menjadi kenangan pada mereka. Kita ni kita akan ingat hari yang kita suka, hari kita tak suka. Kena ingat dua-dua. Betul tak? Hari awal suka ke apa? Hari lahir makan kek. Lagi? Kalau orang tua
hari dia kahwin dah. Boleh hadiah pula suami pun suka. Ataupun hari duka, pada tarikh sekian dia diuji, aksiden ke, sakit ke, macam-macam. Yang penting ada dalam tarikh hidup manusia ni dua mesti dilalui, suka tak suka. Itu dia panggil ayyam ma'lumah. Maka hari yang suka, yang duka cita, hari mereka diperhambakan oleh mendiang Fir'aun yang begitu dahsyat. Bila ke hari yang mereka suka? Hari Fir'aun tenggelam kokak-kokak dalam laut merah. Ya, ini ingat boleh. Hari Fir'aun tenggelam dalam laut. Bani Israel melintasi laut merah duduk sebelah sana. Fir'aun ikut masuk. Orang buat apa ni, laut cantum balik, mati kan. Kalau mati tenggelam saja, pentasuk kepada Fir'aun kata, boh tak mati. Tak, Allah nak confirmkan mereka mati. Summa nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah. Allah kata, aku hantar balik mayat Fir'aun ke tepi laut, ke pantai. Orang kita tengok guli Datuk ni, woi, ni ada orang tua Fir'aun ada sini. Semua orang kenal. Macam pembesar zaman kita ini kan, gambar-gambar dia mesti ada semua di tempat pejabat mana. Setengah-setengah negara diktator, gambar dia bukan di pejabat, di tengah jalan dia buat patung besar-besar. Tengok apa yang berlaku di negara Syria. Patung-patung boh dia besar, patung-patung anak singa tu. Masa kita pergi melawat tu kata besar-besar patung sini. Bila jatuh singa baru ni, orang pakong apa ni, ketuk pecah penggal habis. Itulah dunia. Jadi begitulah dulu pun orang kenal Fir'aun. Tengok-tengok, ni mayat Fir'aun ni. Jadi sampai hari ni Fir'aun belum masuk kubur lagi, dia menjadi tontonan untuk diambil iktibar dan pengajaran. Baik. Jadi kita kena ingat, wa zakkirhum bi ayyamillah. Allah suruh Nabi Musa peringatkan kepada kaumnya dengan hari-hari bersejarah, sedih ataupun duka cita ataupun gembira, liyashkuru, supaya mereka bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla dan sabar di atas hari-hari yang begitu dahsyat. Ingat malam tu, jangan tak syukur kita. Kalau tak syukur, kita jadi manusia kufur. Na'udzubillah minasyaitanir rajim. Dalam hadis, tengok hadis an Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu qala, Ubay kata, aku dengar Rasulullah bersabda, innahu bainama Musa alaihi salam fi qaumihi yuzakkiruhum bi ayyamillah. Nabi Musa ada kalanya dia berceramah, berkuliah kepada kaum dia, memperingatkan mereka dengan hari-hari ujian yang Allah timpakan ke atas mereka. Ayyamillah, kata Nabi, na'ma'uhu wa bala'uhu, hari dan mereka dapat nikmat dan hari mereka dapat bala, ila akhiril hadis. Hadis itu panjang lagi. Hadal hadis rawahu Muslim. Tengok di akhir ayat, inna fi dhalika la ayatin likulli sabbarin syakur. Sesungguhnya yang demikian itu memperingatkan nikmat Allah Ta'ala, memperingatkan peristiwa yang berlaku ini menjadi tanda-tanda peringatan, pengajaran dan iktibar. Likulli man kana azimas sabri, bagi orang yang sabar melakukan ketaatan, bagi orang yang sabar meninggalkan maksiat, sabar di atas ujian yang menimpa. Kita dah sebut banyak kali kan, belajar sabar tu berapa kategori, berapa jenis sabar? 3. Yang pertama, sabar melakukan ketaatan. Yang kedua, sabar meninggalkan maksiat. 3, sabar di atas ujian. Ingat, kita duk mikir ngotak kita, sabar ni ujian ya.
Nak buat taat ni kena sabar. Nak bangun, nak boleh puasa pada musim panas, musim sejuk ke musim panas pun nak bangun sahur ni, sahur ke apa hari ni? Sahur, alhamdulillah. Tu sabar, bangun nak sahur. Allah Ta'ala lah bagi rahmat, limpahan rahmat dan pahala yang banyak kepada mak-mak kita. Nak bangun awal lagi dia. Kalau makanan tak ada kena masak. Kalau makanan dah ada kena panaskan. Sudah pergi kerja, kejut anak pula tu. Kena anak ni mana tadi. Ketuk pintu ni. Keluar pintu ni, pergi ketuk pintu kedua, pintu pertama tidur pula. Oh, harganya dia. Nah. Tak tahannya. Tuk laki dia pun kena ketuk pintu juga. Marilah kita doa banyak pada mak ayah kita yang telah sabar mendidik, mengasuh dan sabar untuk nak suruh anak-anak ni solat, puasa dan menjadi manusia yang baik. Allahumma arhamhuma kama rabbayana shighara. Ya Allah, berilah rahmat dan curahan rahmat kepada dua ibu bapa kami sebagaimana mereka telah menyayangi kami waktu kita kecil dan kita tua. Alhamdulillah. Baik, itu nikmat. Sabar. 3 perkara sabar. Habislah kita. Syakur. Sifat yang kedua yang baik, azim syukri. Kita kena sentiasa syukur kepada Allah Ta'ala di atas kesenangan, di atas kemenangan, di atas apa saja limpah kurnia yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita. Syukur. Tulis ni pelajar, kata-kata hikmah, asyukru hafizun wa jalibun. Tulis. Dia kena ada nota pelajar. Asyukru hafizun wa jalibun. Apa maksud? Syukur itu menjaga nikmat yang sudah ada, menarik nikmat yang belum ada. Syukur. Tapi kalau tak syukur, lari kita. Allahu Akbar. Baiklah. Ayat yang ke-6. Wa idh qala Musa liqaumihi izkuru ni'matallahi 'alaikum. Dan ingatlah tatkala Nabi Musa berkata kepada kaumnya Bani Israel, kenangkanlah nikmat Allah kepada kamu. Apa nikmat? Tengok. Ini ayyamillah, mengingati anugerah Allah besar kedudukannya. Mengingati anugerah Allah besar kedudukannya. Apa Tuhan kata? Iz anjakum min ali fir'auna yasumunakum su'al azab. Tengok. Tatkala Allah menyelamatkan kamu, tulis. Nombor 1 nikmat Allah. Tatkala Allah menyelamatkan kamu dari Fir'aun dan orang-orangnya yang sentiasa menyeksa kamu dengan berbagai-bagai seksa yang buruk, yang dahsyat. Apa bentuk seksa? Yuzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Mereka menyembelih anak-anak lelaki kamu dan membiarkan hidup anak-anak perempuan kamu. Jadi cek tengok. Awak mengandung? Tak ada lah. Beranak? Laki ke perempuan? Laki. Tengok, sembelih kan. Perempuan dia tinggalkan. Wa fi zalikum bala'um min rabbikum azim. Dan kejadian yang demikian itu mengandungi bala bencana dan cubaan ujian yang besar dari Tuhan kamu. Munasabah ayat ini dengan ayat sebelum jelas. Ayat yang lepas Allah perintahkan Nabi Musa peringatkan, sentiasa perangat. Kalau kata-kata perangat ni, panaskan isu. Isu apa? Isu nikmat Allah Azza wa Jalla kepada kamu. Sama ada ujian yang kamu sabar ataupun nikmat yang kamu syukur. Maka di sini Allah Ta'ala sebut
secara khusus di antara nikmat besar yang Allah anugerahkan kepada apa? Kepada Bani Israel, iaitulah Allah selamatkan mereka daripada ancaman Fir'aun dan kuncu-kuncunya yang telah melakukan kepada mereka perbuatan-perbuatan yang cukup dahsyat. Allahu Akbar. Tengok tafsir. Wa iz qala Musa liqaumihi ay wazkur ya Muhammadu sallallahu alaihi wasallam qaula Musa liqaumihi. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kamu kena ingat, kamu kena tahu, kamu kena peka dengan kata-kata Nabi Musa kepada kaumnya Bani Israel. Apa dia Musa kata? Uzkuru ni'matallahi alaikum. Ingat dengan hati kamu, ingat dengan otak kamu, ingat dengan ingatan kamu, ingat dengan lidah kamu segala nikmat yang Allah anugerahkan. Jadi para pelajar, syukur kita 3 dimensi. Tadi sabar 3 dimensi kan? Ni syukur pula 3 dimensi. Betul? Yang pertama, bila kita terima nikmat, kita syukur dengan lidah. Alhamdulillah, asyukrulillah, kata terima kasih. Ingat. Yang kedua, syukur dengan hati. Hati kita ni syukur, banyak istighfar, banyak ibadat kepada Allah Ta'ala. Yang ketiga, syukur dengan anggota. Kita buat apa yang nikmat yang kita ada, kita curahkan, kita gunakan pada jalan yang diredai oleh Allah. Ingat balik tu. Budak-budak zaman lah ni, dia ngaji dengan Facebook. Betul tak? Kalau orang beri apa-apa dia hantar emoji, kau orang panggil gambar, pasal jenis gambar kata. Betul tak? Gambar macam-macam, gambar kata, anggut kepala, arigato, ada belaka. Tak boleh pahala tu dengan ni pelajar-pelajar kita, pelajar tua, pelajar muda, pelajar belaka. Contohnya, kita minta apa dengan ayah kita, ayah kita membeli kasut ke nak gaya ni dah, tak usah ada atas gambar kata lah. Ambil template hak tulisan molek-molek, jazakallahu khairan. Kalau malah nak tulis dengan tangan ke, ambil poster-poster yang sudah ada, jazakallahu khairan, Allah Ta'ala beri kebaikan, balas jasa ayah, jasa sahabat. Baru boleh pahala. Dia main atas kata apa benda. Nasihat kepada budak-budak, jangan jadi kekatungan dalam hidup kita ni. Kita belajar adab Islam, orang buat baik kepada kita, syukur. Di antara tanda syukur, kita kata alhamdulillah dengan lidah kita. Kita syukur dengan hati kita, tangan kita, hantar mari kata-kata, doa-doa yang sepatutnya kita doakan kepada orang yang beri kebaikan kepada kita. Jazakallahu khairan. Kalau orang beri makanan kepada kita, kita hantar doa makanan. Allahumma at'iman at'amani wasqi man saqani. Bagus. Dalam kitab Perisai Muslim tu ada dah kita ajar. Dan kita wajib pelajar-pelajar kita ni belajar Perisai Muslim. Jadi orang-orang tua, orang muda kena belajar belaka, jangan tak belajar. Ya, ingat molek. Allahul musta'an. Allah Ta'ala lah bantu nak didik anak-anak di zaman apa ni, zaman kata ni. Ayo. Lah ni zaman AI pula habis. Ustaz ke apa, imam ke, jadi kata belaka nyawa ke AI. Nah, hak muda jadi tua, hak tua jadi muda. Huru-hara molek dunia apa. Baiklah. Maka di antara nikmat yang kamu kena syukur, apa dia? Iz anjakum, Allah Ta'ala selamatkan kamu daripada Fir'aun yang telah menimpakan ke atas kamu berbagai bala bencana. Apa dia di antara bencana yang besarnya? Iaitulah sembelih anak laki-laki, dibiarkan anak perempuan hidup, tapi azab budak perempuan ni bila dia besar, dia jadi hamba. Sama ada hamba kena kerja berat, ataupun menjadi hamba seks kepada pengganas-pengganas Fir'aun yang gila kepada orang perempuan, macam-macam lah. Jahat, Allah Ta'ala saja yang tahu. Kita kata, tak apa dia sayang ke wanita. No, bukan sayang. Dia eksploitasi wanita, main dengan anak orang perempuan. Jadi anak perempuan ini menjadi bahan
perhambaan ataupun menjadi bahan pembuah nafsu dan sebagainya. Zaman kita ini kuat juga ni pasal jenis main anak orang perempuan ni. Kalau kita pergi di supermarket ke, pergi ke airport ke, airport nak masuk negara Islam, tak kira lah negara Arab ke Melayu, hok duk dinding di dinding tu, dinding hok jalan airport besar lah, dia letak gambar perempuan duduk jual berapa ni minyak wangi. Kita kata ni negara Islam ke negara kafir lagu ni perangai. Tak tahu lah apa nak buat. Dulu dia kata biasa dah, moga menteri pengangkut apa orang tak sunat. Menteri lain buat apa? Menteri agama ada, menteri itu menteri ni ada. Tegurlah kawan-kawan, ni airport nak masuk negara Islam, siap dengan botol arak pun ada, siap dengan apa ni gambar-gambar. Bala besar. Zaman Fir'aun sembelih anak laki-laki, hidup anak perempuan. Zaman kita ini pun duk tayang gambar orang perempuan besar-besar nak jual minyak wangi ke nak jual orang. Na'udzubillah minal khuzlan. Wa fi dzalikum bala'um min rabbikum 'azim. Semua peristiwa tadi adalah bala besar yang Allah Ta'ala nyatakan besarnya ujian Allah Ta'ala ke atas Bani Israel. Baiklah, selesai masalah. Fir'aun sudah mati. Sekarang ni Bani Israel sudah bebas. Nabi Musa yang berkuasa. Maka apakah tanggungjawab? Tengok ayat 7. Wa ista'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dan ingatlah tatkala Tuhan kamu memberitahu, demi sesungguhnya jika kamu bersyukur, nescaya aku akan tambahi nikmatku kepada kamu. Dengar ni, ini janji Allah. Syukur, aku tambah. Dan demi sesungguhnya jika kamu kufur, engkar, sesungguhnya azabku amatlah berat. Dua perkara ni masalah kita ni. Masalah berat. Tengok ayat. Munasabah ayat ini jelas. Munasabah annahu lamma zakkarhum bi ni'matil amni. Dalam ayat yang lepas Allah Ta'ala sebut nikmat keamanan yang dianugerahkan kepada mereka. Raghabahum fima yaziduha. Ayat ini Allah Ta'ala galakkan supaya kita sentiasa mencari jalan bagaimana nak menambahkan nikmat. Warahabahu, dan menakutkan mereka nikmat itu boleh hilang bila-bila masa. Ingat molek. Faqala, maka Allah Ta'ala perintahkan, wa ista'azzana rabbukum ay wazkuru hina a'lamakum rabbuk. Ingat ketika Allah Ta'ala ajar kepada kamu, la in syakartum, kalau kamu syukur akan nikmat Allah dengan melakukan ketaatan, ikut perintah Allah, menjauhi larangannya, la yazidannakum minan ni'ami, Allah Ta'ala tambahkan nikmat pada kamu. Kalau kita syukur, nikmat ditambah. Tapi sebaliknya, wala in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kamu kufur sungguh syirik ataupun kufur nikmat, maka Allah Ta'ala akan tarik nikmat kamu, dan seksa Allah Ta'ala itu sangat berat. Inilah tadi kata-kata kita sudah kita buat. Apa kata-kata hikmat? Asyukru hafizun wa jalibun. Syukur itu menjaga nikmat yang sedia ada dan menarik nikmat yang belum ada. Siapa nak suruh nikmat yang ada ni, Allah jaga, simpan. Baiklah, kita pergi pada ayat yang terakhir. وَقَالَ مُوسَى إِن تَكْفُرُوا أَنْتُمْ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا
fa innallaha laghaniyyun hamid. Dan Nabi Musa berkata, kalau kamu dan siapa jua yang ada di muka bumi seluruhnya berlaku kufur engkar, maka hal demikian tidak merugikan Allah, kerana sesungguhnya Allah adalah maha kaya lagi maha terpuji. Munasabah ayat ini jelas. Apabila Nabi Musa mengajar umatnya supaya bersyukur, Allah janji nak tambah lagi. Dan Nabi Musa memberi peringatan pada umatnya, jangan kufur, nanti kufur akan menghilangkan nikmat. Maka Nabi Musa bawa ayat ini beritahu pada umat dia, semua aku beritahu kepada kamu untuk kamu. Apa yang aku cakap itu limaslahatikum, untuk kamu, bukan untuk Allah. Allah tak perlu. Wa qala Musa, kata Nabi Musa, in takfuru antum wa man fil ardi jami'a fa inna Allaha laghaniyyun hamid. Kalau kamu kufur nikmat Allah, atau kamu kufur terhadap Allah Azza wa Jalla, kamu lakukan maksiat terhadap Allah, fa inna Allaha ghaniyyun hamid, Allah Ta'ala itu kaya, tak perlu pada kamu. Allah Ta'ala terpuji dalam semua keadaan. Tapi apa yang aku ajar ini hanya untuk kepentingan kamu. Apa yang aku ajar ini untuk kepentingan kamu, bukan kepentingan Allah. Tanda pelajar, ayat ini ditafsirkan dengan ayat surah Az-Zumar ayat 7. In takfuru fa inna Allaha ghaniyyun 'ankum wa la yarda li 'ibadihi al-kufra wa in tashkuru yardahu lakum. Kalau kamu kufur, Allah Ta'ala tak perlu pada kamu, dan Allah Ta'ala tidak redha dengan kekufuran kamu. Wa in tashkuru, kalau kamu syukur, yardahu lakum, Allah Ta'ala redha pada kamu, Allah sayang pada kamu, Allah suka ya. Alhamdulillah. Jadi kita ni nak suruh Tuhan sayang ke, nak suruh Tuhan tak sayang, pilih sendirilah, cari sendiri. Sebab dunia ni bukan kita seorang duduk atas dunia ni, kita duduk di bawah belas kasihan Allah Azza wa Jalla. Tapi kalaulah kita kerah kepala tak dengar kata, jawabnya kamulah manusia yang celaka, manusia yang rugi. Na'udzubillahi minal khuzlan. Tamatlah huraian ringkas ayat kita. Alhamdulillah. Al-fawaid at-tarbawiyah wal ilmiyah. Faedah-faedah tentang pendidikan dan ilmiah dalam ayat ini. Yang pertama, Allah Ta'ala sebut, wa iz qala Musa walaqad arsalna Musa bi ayatina an akhrij qaumaka minaz zulumati an-nur wa zakkirhum bi ayyamillah. Allah perintah Nabi Musa supaya berdakwah, keluarkan manusia daripada kufur daripada syirik kepada tauhid dan iman, dan untuk mengekalkan keadaan ini, wa zakkirhum bi ayyamillah, peringatkan mereka Musa, kaum Bani Israel kerah kepala tu, tentang hari-hari yang Allah uji mereka. Hari-hari Allah Ta'ala uji mereka. Apa dia? Pentingnya, tanda dia belajar, pentingnya setiap orang kena ingat apakah ujian Allah Azza wa Jalla kepada dia. Kena ingat. Jadi kalau kita terlupa hak ni, tak ingat kepada ujian, tak ingat kepada apa ni, kepada nikmat, manusia ni akan jadi kufur nikmat. Karena itulah dia jadi angkuh, sombong, takabur, dan macam-macam lagi yang berlaku. Jadi ayat ini tanda wa zakkirhum bi ayyamillah, kata di Ibnul Arabi Al-Maliki, hadza dalilun ala masyru'iyatil wa'zi al-muraqqiq lil qulub. Pentingnya para pendakwah bercakap dengan masyarakat, ceramah, kuliah, tazkirah yang boleh melembutkan hati orang. Al-muqawwi lil yaqin, menguatkan keyakinan. Ini penting.
Betul anak banyak kuliah-kuliah yang kita sampaikan selain daripada kuliah fiqh, hukum hakam, kuliah a'malil qulub tentang hati manusia. Tuan-tuan boleh tengok dalam rakaman kita, alhamdulillah, dalam YouTube lengkap. Penawar bagi hati ada, kitab amalan hati ada, kitab hati qalbun salim ada. Jadi boleh jadi ke banyak siri. Semua ni kalau kita nak kira dari sudut istilah, dia panggil pengajian tasawuf, tapi cara baru. Tasawuf berdasarkan Quran dengan sunnah, dan juga huraian ulama salafus salih yang murni, cukup untuk melembutkan hati kita, insya-Allah. Tapi kalau kita ambil tasawuf falsafi, martabak tu martabak ni, akhir kali boleh makan martabak ya, tak sampai ke mana kita. Nauzubillah. Maka kata di para ulama, mengetahui sejarah susah senang menjadikan manusia yang sentiasa mengambil iktibar dan pengajaran. Kita ambil iktibar, tengok negara-negara lain. Yahudi, Zionis duduk di Palestin, asalnya menumpang. Lama-lama dia declare Palestin itu hak dia. Jadi kita sini pun kena belajar ilmu ni. Ilmu orang-orang yang menumpang mari ni, jangan sampai mereka mendakwa negara kita hak dia. Hati-hati mengambil iktibar satu ajaran, dan pentingnya memperingati zakirhum bi ayyamillah, ingat sejarah, satu perkara yang sangat penting dalam dunia kita ni. Kata seorang pengarang kitab Hadir Al-Alam Islami, almarhum Dr. Jamil Al-Misri, dulu mengajar di Madinah dia. Dia kata al-aqilu, boleh. Al-aqilu man yasta'ridu madhihi wa yatatalla'u ila ghadihi. Orang yang cerdik akal, orang yang sentiasa menilai, mengkaji sejarah-sejarah yang lepas dan membuat perancangan untuk masa akan datang. Ingat, kesalahan orang dulu jangan diulangi. Orang dulu dah masuk lubang biawak, lubang ular, jangan dipatuk kita di situ. Ini belajar sejarah. Dan ya tatallau ila ghadihi, membuat perancangan untuk masa depan. Ini penting. Faedah yang kedua, tengok di akhir ayat. Inna fi dzalika laayatin likulli sabbarin syakur. Semua peristiwa-peristiwa itu menjadi iktibar kepada orang yang sabar dan orang yang bersyukur. Ingat molek. Maka orang mukmin wajib ada dua sifat ini. Sabar di atas ujian, syukur di atas nikmat. Ini ingat. Tak ada dua ni, memang kita akan kecundang. Dilakukan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita bersabda apa dia? Nabi kita bersabda, ajaban li amril mukmin, pelik orang mukmin ni. Semua urusan orang mukmin ni pelik belaka. Jadi ingatlah, semua urusan mukmin pelik. Mana? Kalau dia dapat ujian, sabar. Kalau dia dapat nikmat, syukur. Hadis ini rawahu Muslim, alhamdulillah. Baiklah. Allah Ta'ala telah sebut 4 kali dalam Quran tentang manfaatnya seorang yang sabar dengan syukur. Ada 4 ayat. Anda bagi nombor ayat ya. Kalau baca semua panjang. Ayat yang pertama, ayat kita ni, inna fi dzalika laayatin likulli sabarin syakur. Satu. Yang kedua dalam surah Luqman ayat 31, alam tara annal fulka tajri fil bahri bi ni'matillahi liyuriyakum min ayatihi. Mu tengok bahtera duk jalan atas laut, duk bawa barang-barang kamu tu. Inna fi dzalika laayatin likulli sabarin syakur. Sama, menjadi dalil kepada orang sabar dan syukur. Yang ketiga dalam kisah Sabak, kisah Sabak, surah Sabak ayat 19. Apa dia? Faja'annahum ahaditha wa mazzaqnahum kullam mazzaq. Pecah kerajaan dia.
inna fi zalika laayatil likulli sabarin syakur. Tengok. 3. Yang keempat, surah Asy-Syura ayat 32 dan 33. Wa min ayatihil jawari fil bahri kal a'lam ay yasha yuskinir riha fayadhanna rawakid ala zahri. Tentang bahtera di tengah laut. Nah, sekali mari angin bergoyang dia. Inna fi dzalika laayatil likulli sabarin syakur. Ayat 33, 32, 33 surah Asy-Syura. Sepak tulis. Yang pertama ayat kita ni. Yang kedua Luqman 31. Yang ketiga Sabah 19. Yang keempat Asy-Syura 32, 33. Fahadhihi arba'atu mawadhi' fil Quran. Ini 4 tempat dalam Quran tadullu ala anna ayatir rabb, ayat-ayat tentang keagungan Allah Ta'ala ini diambil manfaat oleh 2 saja, as-sabur, ahlus sabri wasyukri, orang yang sabar dan orang yang bersyukur. Allahumma ja'alna minas sabirin wa minas syakirin. Ya Allah, jadikan kami orang yang sabar dan orang yang syukur. Alhamdulillah. Ingatlah. Yang ketiga, sabar syakur dipanggil sighatul mubalaghah. Orang ngaji bahasa Arab dia faham. Sighah mubalaghah maknanya bukan kata sabar, sabar sikit. Sabar, sabar sungguh. Mana kuat sabar. Sebab apa? Sebab biasanya tanda ni, ujian kalau dia datang payah nak hilang. Betul tak? Awak naik motosikal, sakut tayar terbalik motor, patah kaki, patah tak sampai 2 minit, seminit je, terbalik patah. Berapa saat? 5 saat. Nah, tapi nak sembuh balik patah kaki berapa bulan? 12 minggu. Itulah kata ulama. Sebab itulah Allah Ta'ala sebut sabar. Bila bala mari, dia tak cepat hilang. Kita pasal melalui proses ujian ni lama. Nabi Musa menghadapi Fir'aun, di antara doa Nabi Musa dengan binasa Fir'aun 40 tahun. Bukan cepat. Maka sebab itulah Allah Ta'ala gunakan kalimah sabarin syakur, dipanggil sighatul mubalaghah, menunjukkan bahawa pertolongan Allah akan datang, tapi bukan automatik. Hari ni bala, esok siap. Tak. Allahu Akbar. Ingat, kadang-kadang pengikut Nabi letih. Tengok dalam surah Al-Baqarah ayat 2 atau 14. Hatta yaqula ar-rasul wallazina amanu mata nasrullah. Rasul dan pengikut dia kata, bilalah pertolongan Allah nak datang. Jadi banyak ayat-ayat yang menunjukkan bahawa sabar, kita kena sabar tu banyak. Selagi bala tak hilang, sabar. Bila nikmat datang, syukur. Jangan angkuh, jangan mudah koyak. Jadi susah lah. Sebab itulah dua-dua tu susah belaka. Susah menghadapi kesusahan, nak sabar payah. Susah nak syukur dengan nikmat, lagi payah. Allah musta'an. Kita berdoa kepada Allah Ta'ala supaya Allah jadikan kita termasuk di kalangan orang yang sentiasa bersyukur dan bersabar. Amin ya rabbal alamin. Yang keempat, wa ista'azana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Ayat ini Allah janji, nas, siapa dia syukur Allah tambah, siapa dia kufur Allah Ta'ala akan tarik nikmat. Jadi kita sebut dah tadi, sabar ada 3 kategori. Sabar 3 kategori. Sabar melakukan ketaatan, sabar meninggalkan maksiat, sabar datang bala. Syukur juga 3. Syukur dengan lidah, alhamdulillah. Syukur dengan hati, sentiasa ingat kepada Allah Azza wa Jalla. Syukur dengan anggota, kita buat apa yang kita mampu untuk menyatakan kesyukuran. Solat, sujud syukur, buat kenduri kesyukuran, pergi bantu orang dengan nikmat yang kita dapat, semua tanda syukur. Jangan nak main lah. Jadi sekarang ni kita kadang-kadang nampak syukur tapi tak syukur. Allahu Akbar. Allahumma ja'alna minasyakirin. Ya Allah, jadikan kami di kalangan hamba-Mu yang bersyukur.
Kalau tak syukur, jadi apa? Jadi kufur. Jangan. Baiklah, yang terakhir, yang kelima, wa qala Musa in takfuru antum wa man fil ard jami'a fa inna Allah la ghaniyyun. Musa bagi amaran pada kaum. Ingat, Firaun dah mati. Kita dah menang. Kita hidup senang. Tapi kalau kamu ulang balik perbuatan kamu itu, apa dia? Kufur. Ataupun kufur betul atau kufur nikmat, Allah Ta'ala tak perlu pada kamu. Ingat, Allah Ta'ala a'lana Musa. Ayat ini Nabi Musa telah mengiklankan mabda', prinsip asas dalam agama. Apa dia? Iaitulah jangan sekali-kali lawan Tuhan, berhak kepada Allah, sebab Tuhan tak perlu pada orang. Apa yang Allah Ta'ala buat untuk kita, kepentingan kita, bukan kepentingan Allah. Kalau ikut nikmat, ikut. Jadi kalau kamu kufur nikmat, kamu yang susah, bukan Allah yang susah. Jadi kata ulama, manafi' syukri, manfaat syukur dan mudarat kufur kembali kepada atas kepala kita. Kita pilihlah nak jalan yang baik. Asyukru hafizun wa jalibun. Syukur itu membawa nikmat yang ada, menjaga, dan membawa nikmat yang belum ada. Kalau kamu kufur, Allah Ta'ala tak perlu pada kamu. Waliyahzubillah. Baiklah, tamatlah kita. InsyaAllah kita sambung besok ayat kelas 9. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi jangan lupa, semalam kita telah isytiharkan satu perkara projek, iaitu kita nak beli tanah untuk wakaf kepada perkuburan Islam Sungai Durian. Tuan-tuan yang belum dengar lagi, kita perdengarkan hari ini. Wakaf tanah kubur Sungai Durian, 2.2 ekar, harga dia 200,000, insya-Allah. Jadi nombor akaun telah dimaklumkan semalam. Hari ini kita ulang sekali lagi. Agro Bank, tanah perkuburan Islam Sungai Durian, nombor dia 2006 7010 0026 9962. Tolong tepek situ. Yang mana belum masuk, jangan lupa nombor akaun ni simpan. Selagi tak penuh dia punya tabung, kita akan isytiharkan, dan kita mengharapkan sebelum hari raya kita dapat selesaikan pembeliannya, insya-Allah. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira. Selamat berpuasa, berqiyam dan bersiam. Tabarakallahu taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.